Bila bom jatuh, peluru dilepaskan dan kapal perang bergerak, apa yang biasanya naik dulu? Jawapannya bukan saham, bukan mata wang kecil, tetapi emas. Serangan ke atas Tehran yang sekarang ni sedang berlaku, rundingan antarabangsa pula semakin tegang. Selat Hormuz lebih 20% bekalan minyak dunia dalam risiko. Bila geopolitik jadi tak stabil, pasaran global mula panik. Bila pasaran panik, pelabur cari tempat paling samad untuk lindungi nilai kekayaan mereka. Tempat itu adalah pastinya emas. Kenapa emas naik bila konflik berlaku? Yang pertamanya sebab permintaan meningkat mendadak. Yang kedua, risiko global meningkat. Yang ketiga, mata wang melemah akibat ketidaktentuan politik. Dan yang keempat, geopolitical risk premium masuk ke dalam harga emas. Dalam bahasa mudah, makin tinggi risiko dunia, semakin mahal harga keselamatan. Dan emas adalah simbol keselamatan kewangan sejak ribuan tahun lagi. Apa kesannya pada minyak dan rantai ekonomi? Jika Selat Hormuz terganggu, harga minyak akan melonjak, kos pengangkutan akan naik, inflasi akan meningkat dan nilai mata wang akan berada dalam tekanan. Bila inflasi naik, kuasa duit beli kertas semakin lemah. Emas pula secara sejarahnya bertindak sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Jika ketegangan ini berpanjangan, permintaan emas dijangka terus meningkat. Bank Pusat Dunia akan terus menambah pegangan emas dan pelabur-pelabur institusi akan lindungi portfolio mereka. Selagi risiko geopolitik tinggi dan ekonomi global tak stabil, harga emas berpotensi kekal kukuh atau mencipta paras baru. Tetapi ingat, emas bukan untuk beli hari ini, jual minggu depan. Emas adalah strategi jangka panjang. Jadi tuan-puan, jangan tunggu dunia jadi makin panas baru nak fikir tentang perlindungan nilai. Orang yang tenang ketika krisis berlaku adalah orang yang dah pun bersedia sebelum krisis bermula. Emas bukan untuk panik, emas adalah untuk persediaan. Soalannya sekarang, bukannya harga naik ke tidak? Soalnya adakah kita sudah ada perlindungan dalam simpanan? Kalau belum, mungkin ini masa untuk anda fikirkan tentang strategi. Boleh klik borang saya untuk saya bantu. Emas, pasport kekayaan kita semua.